Dengan keyakinan seorang pendidik masa depan dan pesona warisan budaya yang dibawa, Johanna Jade Francis, 22 tahun dari Kampung Setenggang, muncul sebagai pemenang Miss Tasik Biru 2025 dalam pertandingan akhir yang berlangsung penuh warna-warni malam tadi di Tasik Biru. Pelajar tahun ketiga jurusan TESOL di Institut Pendidikan Guru Batu Lintang ini berjaya menewaskan 8 peserta lain, memikat hati juri dan penonton, bukan sahaja menerusi penampilannya tetapi juga wawasan serta kecintaannya terhadap kampung halaman. What I want to do after winning this title is to promote my own hometown and my own heritage that I'm proud of, which is the Tasik Biru. This place is where I grew up at, and it is where my family and I share many memories together. In this place also, me and my high school friends still meet up to reconnect, share our bond, and also share our up and down in life. So therefore, I really appreciate that I win this title because this is such an honor to me. I'm currently a degree student in IPG Batu Lintang, taking TESOL, which is teaching English as a second language. I am 22 years old. And you're from Bau, is it? Which kampung? I'm from Bau, Kampung Setenggang Bau. My father is Berawan, but my mother is Bidayu. Yes. Oh, Berawan from Marudi. Yes. Mom is Bidayu from Bau. Yes, my mom is Bidayu from Setenggang. Setenggang. So I mix, yeah. Sebagai juara, Johanna membawa pulang RM3,000 tunai beserta sijil penyertaan, trofi dan mahkota kejuaraan. Beliau turut menerima anugerah kulit tercantik pengiktirafan terhadap kecantikan kulit sihat dan semula jadinya. Tempat kedua dimenangi oleh Melanie Melvi Betong, 23 tahun yang membawa pulang RM2,000. Tempat ketiga pula disandang Chanel Elisa Justin, 19 tahun, yang memenangi RM1,000. Kedua-duanya turut menerima sijil dan trofi. Pertandingan akhir menyaksikan 9 finalis mempersembahkan keunikan masing-masing dalam sesi persembahan bakat, penampilan busana malam dan soal jawab. Satu elemen penting yang menonjolkan kepribadian dan ketajaman minda setiap peserta. Pertandingan Miss Tasik Biru merupakan antara acara kemuncak dalam Pesta Tasik Biru yang saban tahun menarik perhatian ramai, sekaligus menjadi medium mempromosi pelancongan, budaya dan daya tarikan daerah Bau.